Geng, tengok ni, apa dia? Inilah efek kalau tak coating. Dia punya kesan watermark ni akan ada. So, mesti saya ada cara apply First, korang goncang dulu, korang spray geng. Lepas tu yang kedua, korang lap dia dengan kain microfiber yang kita orang sediakan. Nampak? Yang ketiga, korang terbalikkan kain ni, korang bawah 3 cycle yang tu sudah korang tu akan dapat result dia geng. Result kilat, result kalis air dan result protection body. So, sini saya tak sembuh air. Tengok sikit apa dia Bismillah. Tengok geng. So inilah efek yang kau tengok kat tepi pintu tadi. Dekat bahagian belakang tadi tu geng. Dia jadi bubble. Ini sebahagian saya tak coating Nampak tak geng? Air tu melekat pada body kereta geng. Ini air tak melekat. Mesti sekali lagi saya tunjuk kat sini apa dia ni. Ini yang semalam yang semalam ada coating tengok geng, air dia tak lekat tau. Dia terus jatuh. Dia bukan sahaja tak jatuh geng. Dia terus geli dengan body kereta korang. Tengok ni. Inilah efek hidrofobik. So geng, korang grab lah sekarang. Stok tengah terhad ni. Grab sekarang.